Pernah tak kita terfikir apa jadi dengan harta kita bila kita dah tiada nanti? Kalau kita simpan emas, tiada siapa tahu berapa banyak yang kita ada, kecuali kita sendiri yang bagi tahu. Dan bila kita dah tiada, emas ni takkan dibukukan macam akaun bank. Anak-anak boleh terus ambil ikut faraid ataupun wasiat. Mudah kan? Emas ni unik. Kita simpan, kita pegang, kita kawal. Tak perlukan jaminan sesiapa. Kalau ada kecemasan, emas mudah dicairkan. Kalau berlaku kematian, waris tak perlu pening kepala fikir macam mana nak pergi amanah raya, pusaka kecil ataupun mahkamah tinggi. Sebab tu, emas bukan sekadar simpanan. Ia kekayaan yang kita boleh tinggalkan pada waris kita tanpa perlu banyak prosedur. Kalau kita nak mula menabung emas, mudah aja. Saya tunjukkan caranya. Selamat dan patuh syariah. Klik link di profil, kita mula bina harta dengan emas. Tak perlu tunggu kaya untuk mula simpan emas. Tapi simpan emas untuk kita jadi lebih kaya. Hubungi saya sekarang, saya akan bantu tuan-puan sampai jadi kaya dengan emas.